Hai guys, so ini video pertama dekat YouTube. Macam mana dia nak intro YouTube aku? Macam, betul lah nak start YouTube ni. Dia macam tiba-tiba tu nak start. Sebenarnya dah plan, tapi aku tak nak start lagi sebab aku nak ada barang yang betul-betul proper lah. Macam kamera yang proper. Tapi kalau aku nak kumpul duit tu, lama sikit lah. Jadi apa kata aku start je dengan apa yang ada sekarang ni. Macam sekarang ni aku dah pakai phone je. So aku lenjan je lah. So sekarang ni aku buat apa ni? Sekarang kau tahu pukul apa? Sekarang pukul 1.20 pagi. Aku nak pergi ke event Subang Jaya. Korang tengok video punya tajuk pun dah tahu. Korang tengok baju pun dah tahu. Ni baju Subang Jaya. Aku masuk kategori half marathon. So video ni mungkin duration dia panjang sikit sebab aku akan bawa phone ni dan aku akan buat macam video dekat TikTok lah, bagi tahu pace setiap kilometer. So agak mencabar sikit sebenarnya. And aku bukan pergi seorang-seorang. Aku nak pergi pick up Anas je ni. Dia masuk 10k tau. Aku masuk 21, dia masuk 10. So jom kita pergi pick up Anas dulu. Nanti dah sampai dekat sana, kita update balik. Ni dia muka-muka 10 km. So guys, kita orang tinggal isi minyak jap. By the way, untuk target aku event half ni kan, sebenarnya aku tak target banyak pun. Maybe aku akan cuba maintain pada pace 405, 410 lah. 410 untuk first 10k. Ataupun kalau badan aku sedap lepas 10k tu, baru aku tekan. Kalau tak sedap, kita pergi ke plan B. Kita dropkan pace ke 420, 425. Aku harap semuanya okey. And kalau badan rasa better and better, aku rasa aku akan push lah. Kita tengok je macam mana sekejap lagi, okay? So jom kita ke Subang. Kita dah sampai. Tapi kau tengok cuaca dia hujan, gerimis-gerimis sikit. Jadi kau tahu lah, aku dah pakai phone. That's why aku kata aku nak proper sikit kan aku punya video YouTube ni. Sorry lah guys, aku tak boleh bawa phone tau. So kita tunjuk preparation aku. Ni lagi 1 jam lah, lebih kurang 50 minit sebelum flag off. Pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.11 pagi. And mungkin kita boleh tengok Anas lari sekejap lagi. Dia kan 10k. So ni kasut. Ni kasut Anas ni. Aku guna kasut ni. Ni kasut apa nama ni? Asics Paris Meta Paris tu. Ni Paris. Meta Speed H. Dia ada Sky dengan H. Ni H. Lepas tu aku standby 3 energy gel daripada Deva. 1 aku akan ambil sebelum, 2 semasa. And seluar tight ni pun dah ada poket. So senang. And apa yang paling gempak kan? Aku punya nombor. Big number aku paling cantik dalam dunia, dalam abad tamadun manusia. Amir 1111. Ini masuk aku akan nombor 1 dari belakang lah. Anas dia masuk 10k. Sekarang dah lah baru pukul 2 suku. Dia start kau flag off pukul apa? 7 pagi, gila kau. Aku start pukul 3, 4, 5, 6, 7 4 jam lagi. So apa kau nak buat 4 jam tu? tidur kan kita. Dia akan tidur lah. Kena rest lah, 10k lagi. Ada apa-apa target nak share ataupun nak rahsia je? Sekejap lagi baru bagi tahu. Cuba buat terbaik lah lepas ni. Itu lah, mana-mana event pun dia akan cakap macam tu. Aku rasa aku dah boleh start warming up. So kita tengok suasana dekat starting sekejap lagi. Ni parking boleh tahan jauh tak? Sebab ramai gila. Ramai gila yang parking dah full kan. Okay, kita dah sampai di starting line. So kita akan start lagi setengah jam. Sekarang dah pukul 2.30. Lagi 15 minit ke 20 minit baru aku ambil energy gel. Aku dah standby lagi 2 yang dalam poket. Jom kita buat warming up sikit. Lepas tu kita ready untuk start. Finally jumpa juga tandas kat situ. Kalau dah nak start ni, aku belum warm up lagi ni. Sekejap lagi lepas setting tu warm up. By the way kan, dia punya finishing dekat dalam tu. Dalam stadium betul tak Anas? Betul. Anas kata dia punya finishing kita akan lalu masuk track. So mungkin cantik lah gambar nanti waktu finishing. Sekarang aku dah boleh buat warming up dah boleh standby. Lagi 20 minit nak start. Sebelum warm up, aku rasa dah masa sesuai untuk aku ambil energy gel satu ni. Nanti KM ke-8 dengan KM ke-16 aku ambil satu. Tapi tu lah, hujan dah berhenti sebenarnya. Tapi takut sekejap lagi waktu tengah lari tiba-tiba lebat kan. Tiba-tiba lebat, mampus. So aku pilih untuk tak bawa phone lah. Kecewa, first video YouTube tak ada footage waktu lari. Tak apa lah.
Kau dah tak puas hati selalu kalau event je mesti ni. Tapi training okey. Mesti sikit lalu. Training selalu okey, betul tak? Tapi event je selalu macam ni. Aku pun teruk gila tu. Macam training seminggu sekali je padahal training okey tau. Aku tak faham kenapa. Apa yang kurang tak tahu. Dah sakit semua. Kecewa tu. Tengok kat orang seberang kita. Yang pegang kamera ada, yang badan besar pada kita ada. Potong macam tu je. Terus terfikir macam, uish, aku training lama-lama. Asal macam ni tu. Sabar guys, kita tunggu Anas sekejap lagi. Aku minta maaf lah. Tak, tadi aku fikir nak DNF ke tadi. Tapi aku fikir takkan nak DNF pula kan. COT pun ada 4 jam. Aku fikir target COT je tapi tak mungkin lah aku buat 4 jam. Tapi still rasa macam umur dia guys 51 tu tak? Umur 51 Nas. Tu lah. Kau ingat? 51 jam 16 tu tadi aku tengok. Anas tadi saksi 1 jam 16. By the way, can you share what you eat before your race, before your run? Before I run? Yes. I don't eat. You don't eat? Like today? Not eat. Lunch I eat rice with beans and greens and potatoes. Okay, jadi tamatlah riwayat. Habislah lah aku punya subang. So timing and setiap pace semua bagai aku dah taruh dekat sini. Kau tengok 5 km pertama aku boleh dah pada pace yang aku target tu. And dia drop and drop teruk gila-gila punya guys. So kita tunggu Anas sekejap lagi untuk 10k. Kau Anas fly off pukul apa lagi 10k ni? Pukul 7. Oi, sekarang tak tidur-tidur dah pukul 5.30 ni. Tu lah, 5.30. Habis So, semangat ni. Semangat memang boleh PB Tuan, tengok lepas hari lagi. Okay. Mana badai ke tak? Yang penting rest dulu. Tuan. So untuk aku punya bike dah habis lah. And ini merupakan event terakhir sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Nah, kita nak dekat puasa dah. And mungkin nanti waktu bulan puasa aku akan upload video vlog-vlog training ataupun apa je rutin runners pada bulan puasa. Runners, aduh aku tak boleh lah panggil diri aku runners kalau aku buat 1 jam 40 guys. Sumpah 1 jam 40 tu aku training okey tau. Tapi bila lari tadi, bila dah bong tu, dah kong habis tu, terus rasa macam apa tu training macam ni je jadi dia. Aku tak faham kenapa badan aku macam tu. Tak apalah. Tutup buku, tutup cerita. Next event akan ada lagi. Mungkin next time aku boleh buat lagi baik. Sekarang kita tunggu untuk Anas. Sekarang dia tengah tidur dalam kereta tu. So kita tunggu je lagi Anas punya 10k. Okay, Anas pula punya turn untuk 10k. Kau pakai kasut apa hari ni Nas? Bos. Ha? Pakai kasut apa? Pakai Meta Speed Tokyo. Sheesh. Ini kasut full marathon tapi 10k pun boleh. Nice. Macam mana? Ready tak? Dia bos sikit lah. Biasa lah event ni. Okay, kita tengok sekejap lagi. Waktu finishing aku akan pergi sana. Sekarang aku nak tidur dulu guys. Sekarang aku nak tidur dulu. Aku nak tidur dalam setengah jam, 40 minit macam tu. Lepas tu kita pergi ke Anas punya finishing line. Finishing line lah sangat guys. Aku terlajak tidur sampai Anas dah habis lari dah. Pukul 8.30 baru aku tersedar. Memang barai gila badan aku. By the way, Anas dah dapat nombor 10. Placing nombor 10. And timing dia dalam 37 minit macam tu. And thank you sangat kalau korang tengok video ni sampai habis. So untuk next video insyaAllah aku akan improve mana yang boleh. Okay guys. Thank you korang. Kalau tengok sampai habis, aku taruh klip ni je untuk aku voice over video. Bye bye.